Alright. Sini yang famous apa benda? Famous kita murtabak dengan mi Bandung. Boleh lah ambil murtabak ni macam best. Ni murtabak cheese special Betul. Boleh lah satu. And then ambil original pula satu. Mi Bandung udang sotong satu. Banyak pula nak kena makan ni. Mi Bandung tulang. And then mi Bandung gearbox kambing. Untuk air pula ambil teh ais je lah. Alright, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Cheese overload ni, bismillah. Oh. Ini kalau tengok dekat sini dia punya cheese sangat melimpah. Tapi bagi aku dia punya cheese ni tak adalah macam muak pun. Aku rasa kau boleh makan sampai habis. Tapi bukan aku lah, aku bukan Mr. POV. Sos dia ni manis, yang kuah kari dia ni pedas sikit. Tapi dua-dua okey lah, sedap lah. Next. Tak habis pun lagi. Beza special dengan biasa, special besar sikit. Beza ni dengan tu, ni rangup lagi lah. Bukan rangup yang crispy tu, dia masak garing sikit lah. Tapi okey, ni aku suka lagi, aku prefer ni lagi. Tiga ketul udang dia macam ni besar. Ada telur, ada sotong, ada udang. Tapi mi Bandung More ni nampak menyelerakan lah peluk. Bismillah. Wow. Not bad juga kan. Aku tak minat makanan laut sebab ni nak buka dah sejam. Ada telur, ada tulang. Weh, banyak agak tulang dalam ni. Cukup ke untuk orang lain? Tak kedekut agak dia bagi. Bismillah. Kat sini ada macam-macam menu. Dia bergantung dekat atas ni. Pilih sama satu yang kau nak. Semua famous. Minta maaf lah pakai baju tim lemah. Aku suka baju dia je. Muda 10 tahun. Ramai yang tanya aku macam mana jaga badan. Muka tak naik pun. Makanan yang banyak ni makan esok. Jangan makan semua sampai habis. Memang naiklah badan kau. Nice. Alright.